So guys, hari ni aku nak review hotel Commune Living and Wellness di Bandar Permaisuri. Hotel ni kalau tak silap aku 3 bintang ataupun 4 bintang. Commune Living and Wellness. Sampai aja aku terus pergi ke hotel reception dekat lobi bawah. Starbucks pun ada, boleh lepak-lepak minum kopi. Mesin ATM pun ada dekat bawah, ground floor. Kalau korang nak massage, ni dia tempat massage. Soma Wellness. Kalau korang suka jogging, belakang hotel ni pun dah ada Taman Tasik Permaisuri. Cantik lagi. Agak-agak bangun pagi, bolehlah berjogging. Okay guys, jom kita pergi tengok bilik. Bilik aku di bahagian west side. Dia ada east dan west. So ini bilik ke west side. So kita naik lift tingkat 3A. Okay, naik lift ni kena dekat, baru tekan nombor. Kat ni penting. Dah keluar lift, ada satu lagi pintu yang kau kena tempuh. Kena pakai kad juga. Baru kau boleh buka pintu tu. Bagusnya hotel ni, kau tak payah beli air mineral pun. Dekat situ ada water dispenser. Kau boleh isi air kat situ, free je. Ini tempat rekreasi ataupun isap okok agaknya. Aku pun tak tahulah, aku baru first time sampai. So, jalan ke bilik. Ujung bilik aku. Okey, sudah sampai bilik 3A10. Pakai kad. So bilik ni aku dah masuk dah tadi. Macam ni lah bilik dia. Okey. Sangat cantik, bersih. Aku dah masuk, letak barang. Tu barang-barang aku. Ini kena bawa. Ini kena bawa sebab tempahan. Aku tak boleh tutup TikTok aku tu. Shop. So ada peti ais, ada microwave. So keadaan bilik memang sangat-sangat cantik dan bersih. Okey, ada sofa. Ini jenis bilik adalah bilik jenis deluxe. Deluxe punya bilik. One bedroom. Kau boleh lihat. Tu pintu. Okey, ada almari, katil, queen size bed. Okey, kalau nak tengok, ini tingkat 3 lah. Pintu ni kunci. Tak boleh buka. Pintu dan tingkap kunci. Alright. Bilik dia sungguh luas. Berkeluasan lebih kurang 33 meter persegi. Okey. Amat selesa. Cantik. Dekat dengan Tasik Puteri. Alright. Kita tengok toilet dia. Macam biasa, akan dapat 2 tuala, 2 towel dan juga tuala lap. Biasa-biasa je, tapi bersih lah. Bagi aku puas hati lah. Puas hati. Okay. Sinki dia pun okey. Dia dapat semua ada. Okey. Ini set biasalah, set biasa dia bagi. Kalau nak pergi SUKM tu lebih kurang dalam 3 minit ke 5 minit je. Cantik lah bilik dia. Dan aircon dia sungguh sejuk. Air tadi ni aku ambil dekat water dispenser tadi tu. Senang je, air sejuk. Okay. Jangan lupa subscribe aku punya channel untuk lebih lagi. Okay guys, thank you.